Bersekutu dengan setan semata-mata nak langsaikan dendam. Korang ingat tak beberapa tahun lepas pernah viral satu kejadian dekat sebuah apartmen? Jiran daripada blok sebelah telah menelefon bomba dan melaporkan bahawa terdapat satu kebakaran di rumah jiran mereka. Tapi bila bomba sampai, bukan kebakaran rumah yang terjadi. Yang ada pada waktu itu hanyalah seorang lelaki yang dipercayai sebagai bomoh muda yang sedang membakar barang-barang ritual untuk menghantar santau. Korang nampak walaupun zaman makin moden, sebenarnya masih ramai lagi yang percaya dengan ilmu hitam. Dan kebanyakan daripada mereka percaya yang ilmu hitam ni boleh selesaikan segala dendam dan juga ketidakpuasan hati. Macam ada satu kisah seorang perempuan ni, pada awalnya dia ni hanya manusia biasa macam kita. Tapi hidup dia ni terlalu keras dan ramai yang zalim kepada dia. Dan sampai satu tahap dia percaya orang yang sakitkan dia patut ditimpa balasan yang setimpal. Dan pada masa itulah bermulanya persekutuan dia dengan setan. Kalau korang nak tahu apa jadi lepas tu, korang kena tengok sendiri filem Narsata. Percaya pada Kak Min, ending dia ni korang akan faham kesan akibat dendam yang tersimpan dan juga perjanjian dengan setan. Kak Min personally dah tengok filem ni dan sememangnya korang kena tengok. Jangan lupa mention member korang kat komen untuk suruh dia tengok juga.